Assalamualaikum guys, kita jumpa lagi. Untuk video hari ni, aku nak share macam mana aku tukar fan belt untuk Toyota Vios NCP93. Dan kereta ni pun ada aircon problem. So, kita tukar belt dulu lah. Ok, jom. Untuk kereta Vios ni, masalah belt ni dia ada bunyi lah. Bila dia start pagi-pagi, dia ada bunyi cik tu. Lepas tu, untuk alternator ni pun, hari tu kita ada tukar baru. Bila dah sebulan lepas tu, baru dia ada bunyi ni. Maksudnya, belt ni dah lama tak tukar lah. Lagi kita tukar belt ni. Untuk tukar belt ni, senang je. Kita buka 2 biji skru ya. Dekat atas ni, saiz 12. Dan juga ada satu lagi skru dekat bawah ni, saiz 14. Okey, jom kita buka. Skru bahagian atas ni saiz 12. Okey, cukup just untuk longgarkan dia saja. Skru dekat bahagian bawah ni pula saiz 14. Skru kat bawah ni pun kita longgarkan je. Alright. Lepas tu kita boleh keluarkan belt ni dengan cara kita lepaskan pada setiap puli yang ada dekat bawah tu. Gagal-gagal sikit lah dengan tangan supaya belt ni terlepas pada setiap puli. Lepas tu kita boleh tarik macam tu je. Alright. Ini dia rupa belt lama yang rasanya dah lama dah ni tak tukar. Okay, belt yang lama ni brand Bando. So, kita compare dengan belt yang baru ni. Kita make sure yang dia punya nombor part dia sama. Okay, 4PK1220. Okay, so sama. So, yang baru ni brand Mitsubishi. So, brand apa pun tak ada masalah sebenarnya. Cuma bila sampai masa dia, bila sampai due dia, kita tukar lah. Bila nombor part tu sama, so dia punya panjang dia mesti akan sama lah. Okay, dia punya panjang dan juga dia punya ketebalan dia sama. Alright, so kita tengok sini memang sama panjang. Okay, kita tengok nombor part. Kita make sure nombor part juga sama. Baru kita pasang. Untuk pasang belt ni, kita lalukan setiap puli. Kita pergi masuk pada setiap puli. Aku sertakan gambar dekat sebelah ni. Laluan dia mesti lalu pada setiap puli ni ya. Alright, bila dah settle, so kita boleh tegangkan belt ni dengan cara tarik alternator ke depan macam ni. Lepas tu kita boleh check lah belt tadi masuk tak pada lopak setiap puli yang ada dekat sebelah enjin ni. Okay, bila semuanya dah masuk, kita tegangkan belt ni. Aku guna besi yang panjang macam ni. So aku ketui dekat bahagian ni ya. Ada banyak cara sebenarnya, tapi cara ni yang paling senang lah bagi aku. Okay, kita tolak macam ni. Dia akan tegangkan belt tu lah. Tolak tu pun agak-agak je lah. Kita rasa agak tegang tu, kita kunci je dekat bahagian skru saiz 12 ni sampai ketat. Alright. Kemudian kita boleh kunci yang skru 14 dekat bahagian bawah alternator ni. Kunci sampai ketat. Okey, sebelum kita start enjin, kita last check lah. Tengok pada setiap puli laluan belt tadi masuk betul ya pada lopak dia. Okey, kita boleh start enjin lah. Kita try tengok hilang tak bunyi. Alhamdulillah hilang bunyi. So settle masalah untuk belt ni. Jom kita dengar dekat enjin bay. Ada bunyi lagi tak? Alright, settle guys. So lepas ni aku nak check dia punya aircon pula. Katanya kurang sejuk. Jom kita check tengok apa masalah dia. Kita biang dulu. Kita
kita tengok dia punya angin berapa sejuk. Saatlah aku pergi ambil meter dulu. Dengan meter ni baru kita boleh tengok dia punya bacaan suhu dia dengan tepat lah. Afal lah tu. Okey, kita biar dulu lah aircon kereta ni running. Kita nak tengok berapa bacaan suhu dia. Untuk tengok pressure gas pada sistem aircon ni, kita cucuk dulu meter gauge. Untuk Toyota Vios, bahagian high pressure, ni dekat bahagian depan ni. Dan untuk bahagian low pressure punya sambungan, dekat bahagian belakang. Okey, kita buka dulu dia punya cap. Untuk bahagian low pressure ni, kita masukkan pipe warna biru Alright, untuk tengok bacaan, kita buka dulu dia punya var ni. Alright, dah dapat bacaan. Kita tengok bacaan untuk low pressure kita dapat tak sampai 40 38-39 PSI macam tu. So kalau dapat bacaan macam ni, memang gas agak kurang lah. Okey, jom kita tengok pressure dekat high pressure punya pipe ni. Kita buka dia punya cap dulu. Jadi kita sambung pipe warna merah kat sini ya. Okey, kita buka valve dia. Alright. So kita nampak 100 tak sampai 150 pun So agak rendah lah dia punya compression. Kalau kita tengok kedua meter ni, kita boleh tengok yang compression pada kompresor kereta ni dia kurang kompres lah. Sebab tu dia punya angin dia tak sejuk lah. So aircon dia tak sejuk, dia kurang kompres. Boleh jadi juga ada punya gas dia kurang. Dan boleh jadi juga kompresor ni dah tak elok. So aku akan top up dulu lah. Top up dulu gas sampai dekat-dekat dengan 50. Kita nak tengok compression dia naik tak. Kalau naik dan dalam angin pun sejuk, maksud dia kereta ni tak cukup gas lah. Dan kalau kita tengok dekat pipe low pressure ni pun langsung tak berpeluh lah. Kalau kita pegang dia sejuk-sejuk macam tu je, tak cukup sejuk lah. Okay, kalau normal aircon low pressure ni, kalau betul-betul aircon tu sejuk, dia akan berpeluh. Sebelum aku nak isi gas ni, aku nak check dulu suhu kat dalam. Tengok berapa nilai bacaan dia. Kita dah tinggal kereta ni hidup, aircon hidup lebih kurang 5 minit macam tu tadi. So suhu dapat 15 darjah Celsius. So memang kurang sejuk lah. Sebab 5 minit dah kita tinggal. Kalau 15 darjah Celsius ni memang kurang sejuk lah. Ok, jom aku nak top up gas. Alright, kita masukkan gas pelan-pelan lah. Sampailah dekat dengan 50. Aku nak tengok dulu suhu kat dalam makin sejuk tak. Okey, 40 PSI. Jom kita tengok suhu dekat dalam. Kalau makin sejuk, okey, aku akan top up sampai dia turun dalam 10 ke 9 darjah Celsius macam tu. Alright, suhu makin turun, Alhamdulillah. So memang kereta ni kompresor dia cantik lagi. Sistem dia masih cantik, cuma gas je kurang. So 12 darjah Celsius ni aku buka pintu, kira makin sejuk lah. Aku akan top up lagi gas sampai ni pun dah nak pukul 10 dah. Kau dapat 9 ke 10 darjah Celsius macam tu, kira okey lah, sejuk lah untuk kereta ni. Jom aku top up lagi. Kalau kita tengok dekat bahagian depan ni, dia punya compression untuk kompresor ni makin cantik lah. Okay, gas kita dapat 40 lebih sikit-sikit PSI. Lepas tu dia punya high pressure dia kita dapat 180. Ni kira cantik lah untuk kompresor ni. Lepas tu kalau kita tengok dekat pipe low pressure ni, dia dah mula berpeluh macam ni. Ni menunjukkan yang sistem ni sejuk lah. Okay,
Kita tengok dekat bahagian ni pun dah start berpeluh. Okey, aku akan top up lagi lah. So kita dapat 10 darjah Celsius kat dalam, kira okey lah. Kita top up lagi sikit. Alright. Okey, cukup. Jom kita tengok suhu dekat dalam. Okey guys, suhu makin sejuk dekat dalam ni. So kita dapat 9.5 darjah Celsius. Alhamdulillah. Okey, so settle masalah kereta ni. Aku syak ada bocor halus lah, tapi kita tengok dulu lah, dalam 2-3 minggu lagi kita tengok. Lepas tu tadi masa aku nak pasang meter gauge tu, aku ada nampak belah high pressure punya penutup dekat bahagian core valve tu ada macam bocor sikit. Jom aku tunjuk. Kalau hampa boleh nampak dekat bahagian dalam tu, nampak tak minyak dekat core valve tu dia ada macam bergerak-gerak. Ini menunjukkan yang core valve ni dah tak apa nak cantik lah, getah dekat dalam dia tu. Sebab tu dia ada leaking sikit-sikit. Lepas tu dekat bahagian tudung ni sepatutnya dia ada getah. So bila leaking dekat core valve tu, gas tak boleh keluar kalau ada getah kat sini. Tapi getah ni pun dah tak ada. Ni untuk bahagian low pressure dia ada getah. Tapi dekat bahagian high pressure, nampak tengok, getah dia dah hilang. Tak apa, nanti aku pasang dulu getah baru. Tengok macam mana dalam 2-3 bulan ni masih bocor tak. Okey, ni dia O-ring. Aku akan cari saiz mana yang sesuai untuk penutup ni lah. Alright, siap pasang O-ring. Okey guys, sampai sini je video untuk hari ni. Moga bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye.